Francis Arnold ialah salah seorang saintis yang buka teknologi yang baru dipanggil sebagai Directed Evolution, evolusi bersasar. Beliau bekerjasama dengan alam untuk menghasilkan protein yang tak pernah dilihat dalam alam semula jadi. Francis Arnold ialah salah seorang jurutera kimia dan juga biologi yang pernah memenangi hadiah Nobel pada tahun 2018 hasil daripada kajian beliau mengenai Directed Evolution ini. Sebenarnya beliau nampak yang alam ni ada satu kebijaksanaan yang kita tak ada. Kita tahu yang pencipta alam dia ada kebijaksanaan dalam mengatur urus alam yang tak terjangkau oleh minda kita. Contoh, bila kita nak cipta protein, manusia memang bijak, tapi kita nak cipta protein daripada atom tu sangatlah susah. Sebab protein dia bukan jujukan amino asid yang berlaku secara dua dimensi saja. Contoh macam kertas ini. Protein juga merupakan satu bentuk yang tiga dimensi. Jadi daripada kita bayangkan kertas ini, kita kena bayangkan dia macam kertas yang dikeroyokkan. Katakan ni protein. Lipatan protein dalam bentuk tiga dimensi ni hasil daripada jujukan amino asid sebenarnya sangat kompleks. Kalau kita buka balik, kita akan dapati lekukan-lekukan yang sangat pelbagai. Ini ialah bagaimana struktur yang asalnya dua dimensi ni berlipat jadi tiga dimensi, dan ia merupakan satu masalah yang sangat susah dalam protein. Macam mana kita nak hasilkan protein yang kita mahukan dalam bentuk yang kita nakkan? Francis kata kita tak perlu fikir pun pasal bentuk ni, kita cuma fikir fungsi dia saja dan kita gunakan evolusi secara bersasar. Apa yang beliau cadangkan ialah kita buat macam mana alam buat, iaitu alam hasilkan diversity genetik, kita hasilkan diversity protein. Dan dalam jujukan protein yang banyak-banyak ni, kita tengok mana di antara protein-protein ni yang lebih memenuhi kriteria kita. Contoh dia, kita nak hasilkan enzim yang lebih bagus untuk buat satu reaksi kimia sekian-sekian. Jadi kalau kita dapat jujukan protein yang kita nak ni, kita masuk balik dalam kitaran evolusi bersasar yang seterusnya, kita run semula eksperimen tu, meneruskannya dalam satu kitaran pemilihan untuk kita dapatkan protein yang kita betul-betul mahukan untuk laksanakan kerja untuk kita. Teknologi beliau memang ubah dunia. Dalam industri pharmaceutical misalnya, kita berjaya hasilkan enzim yang lebih bagus untuk hasilkan ubat. Ada ubat sitagliptin, ada ubat simvastatin dan macam-macam lagi. Yang mana ubat-ubatan ni sangat-sangat membantu untuk pesakit-pesakit kencing manis dan juga orang yang ada masalah kolesterol. Jadi hasil daripada inspirasi Francis Arnold dengan alam, di mana pemilihan alamiah menghasilkan set genetik dan juga set protein yang lebih bagus untuk kemandirian hidup, beliau menyumbangkan ilmu ini untuk kita hasilkan protein yang lebih bagus untuk kehidupan kita. Ini bukan sekadar tunjuk yang evolusi merupakan fakta, tapi dia menunjukkan betapa kefahaman terhadap proses evolusi ni membantu kita untuk menghasilkan set genetik yang lebih bagus, menghasilkan set protein yang lebih bagus, sekaligus memberikan impak yang praktikal dalam hidup kita. Kalau korang nak tahu lebih lanjut mengenai teori evolusi, apakah ia dan juga pemilihan alamiah, korang boleh dapatkan buku Manusia Sebelum Adam dekat beg kuning.